Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyita 2 hotel. Bagi membantu siasatan, mereka disyaki meminta dan menerima rasuah. Convicting former Prime Minister Najib Razak of all the charges for abuse of power and 21 counts of money laundering. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan direman hari ini di Mahkamah Suruhanjaya. Tahukah anda tentang dua jenis rasuah yang terdapat di Malaysia? Di Malaysia terdapat dua jenis rasuah iaitu jenayah rasuah white collar dan jenayah rasuah blue collar. Terdapat beberapa seksyen bagi jenayah rasuah white collar iaitu seksyen yang pertama, seksyen 16 dan 17 jika meminta, menerima, menawarkan atau memberi suapan. Seksyen 18 jika mengemukakan tuntutan palsu. Seksyen 23 jika menggunakan jawatan atau kedudukan untuk mendapatkan suapan. Dan Seksyen 17A bagi liability organisasi komersial jika rasuah dilakukan bagi pihak syarikat. Bagi jenayah rasuah blue collar, terdapat Seksyen 16 dan 17 jika menerima, meminta, memberi atau menawarkan suapan untuk memudahkan sesuatu urusan atau mengabaikan kesalahan. Jenayah rasuah white collar dilakukan oleh golongan eksekutif atau pegawai berjawatan tinggi. Ia melibatkan penyelewengan kuasa atau wang, penipuan dokumen dan salah guna kuasa untuk kepentingan peribadi. Menurut Goschak 2010, jenayah white collar boleh dibahagikan kepada 4 bahagian utama iaitu korupsi, penipuan, kecurian dan manipulasi. Tidak seperti jenayah yang melibatkan fizikal, jenayah ini lebih halus dan kompleks serta sukar dikesan tapi diberi impak yang sangat besar. Pada tahun 2015, 19,553 kes telah disiasat dengan anggaran kerugian sebanyak 2.43 bilion ringgit Malaysia Aziz 2016. Kes yang melibatkan bekas Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Wahid MD Don adalah contoh nyata jenayah rasuah white collar. Datuk Wahid didakwa menerima rasuah RM60,000 daripada seorang ahli perniagaan bagi mempercepatkan kelulusan ribuan visa pekerja asing dari Bangladesh. Rasuah bukan sahaja melibatkan skandal yang besar, malah turut melibatkan jumlah yang kecil. Inilah yang dikenali sebagai rasuah kolor biru. Rasuah kolor biru ialah rasuah yang dilakukan oleh pekerja atau pegawai pelaksana semasa menjalankan tugas rasmi bagi mendapatkan keuntungan peribadi. Menurut statistik SPRM, sektor penguatkuasaan merupakan sektor yang merangkumi golongan pelaksana dan sokongan iaitu menyumbang peratus kes rasuah kepada 66.7% berbanding kumpulan pengurusan. Pada Jun 2025, negara dikejutkan dengan satu kes rasuah melibatkan Jabatan Imigresen Malaysia. 3 pekerja kilang didakwa di Mahkamah Seksyen Johor Bahru kerana memberi rasuah sebanyak RM25,000 kepada seorang timbalan penolong pengarah Imigresen Johor. Suapan itu didakwa sebagai balasan supaya pegawai berkenaan tidak mengambil tindakan terhadap 5 pekerja warga asing yang melanggar syarat pas imigresen semasa Ops Gegap. Menurut David St. Jones, rasuah tidak berlaku hanya kerana individu yang tamak. Sebaliknya, rasuah berlaku apabila wujud kelemahan dalam sistem kawalan, penguatkuasaan dan accountability. Soalan yang sering berlega-lega dalam gawang pemikiran kita iaitu mengapakah seseorang sanggup melakukan rasuah? Menurut Fraud Diamond Theory, terdapat 4 faktor utama yang mendorong seseorang melakukan penipuan atau rasuah. Yang pertama ialah pressure atau tekanan. Dalam kes ini, pekerja kilang berdepan risiko tindakan undang-undang terhadap pekerja asing mereka. Kehilangan pekerja boleh menyebabkan operasi syarikat terganggu dan kerugian kewangan. Yang kedua iaitu opportunity atau peluang. Apabila terdapat akses kepada pegawai penguatkuasa dan kelemahan dalam sistem kawalan, peluang untuk menawarkan rasuah akan terbuka. Seterusnya, yang ketiga ialah rationalization atau rasionalisasi. Pelaku mungkin menganggap pemberian wang hanyalah jalan mudah untuk menyelesaikan masalah tanpa menyedari bahawa tindakan tersebut merupakan satu jenayah. Dan terakhir ialah capability atau keupayaan. Pelaku mempunyai keberanian, kemahiran dan kemampuan untuk merancang serta melaksanakan transaksi rasuah tersebut. Persoalannya, pernahkah anda tahu apakah tahap kes rasuah di Malaysia ini? Oleh itu, marilah kita dengarkan perkongsian daripada Tuan Fadli Yaakob. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fadli bin Yaakob. Saya seorang peguam
di firma Tuan Fadli Yaakob & Co. Alustar, bagi saya di Malaysia tidaklah seteruk mana. Cuma dalam keadaan terkini 2026-2025 ini kita dapat lihat tindakan-tindakan pencegahan rasuah ini berat sebelah dalam pendakwaan. Ada kes-kes yang mana seharusnya didakwa tetapi tidak didakwa, dan ada juga kes-kes yang mana sebagai rakyat kita rasakan tidak seharusnya didakwa tetapi telah didakwa. Kita perlu melihat semua kesalahan-kesalahan rasuah di Malaysia ini satu kesalahan yang wajib didakwa. Kiralah seseorang itu mempunyai pangkat dan biarlah mahkamah membuat keputusan di akhir kes pendakwaan dan pembelaan. Itu pandangan saya lah. Persamaan tingkah laku penyenayah rasuah white collar dan blue collar ialah mereka didorong ke tamakan dan kepentingan diri, sama ada dalam bentuk wang, kuasa atau kelebihan tertentu. Mereka bertindak tanpa memikirkan undang-undang atau nilai moral. Terdapat beberapa perbezaan antara rasuah kolor putih dan rasuah kolor biru. Pertama, motivasi mereka berbeza. Rasuah kolor putih dilakukan untuk kepentingan peribadi atau keuntungan jangka panjang dengan memanipulasikan sistem. Sebaliknya, rasuah kolor putih lebih kepada mendapat keuntungan kecil dalam kehidupan seharian atau bagi mengelak diri dari dikenakan hukuman. Kedua, berlaku perbezaan dari segi tingkah laku. Golongan kolor putih lebih licik, manipulatif dan pandai mengeksploitasi kelemahan undang-undang. Bagi golongan kolor biru pula, mereka lebih bersifat oportunistik dan impulsif. Akhir sekali, pengesanan kes rasuah ini juga berbeza. Rasuah kolor putih lebih suka untuk dikesan kerana melibatkan dokumen dan penyiasatan yang kompleks, manakala rasuah kolor biru lebih mudah dikesan kerana berlaku secara terbuka di lapangan. Akibatnya, kes-kes ini sedikit sebanyak memberi kesan yang amat besar kepada negara. Antaranya, rasuah melemahkan sistem penguatkuasaan undang-undang kerana undang-undang tidak lagi dilaksanakan secara adil. Individu yang sepatutnya dikenakan tindakan boleh terlepas hanya kerana mereka mampu memberi sebuah suapan. Seterusnya, rasuah merosakkan imej ekonomi negara. Malaysia berisiko jatuh kepada kedudukan yang lebih buruk dalam indeks antarabangsa seperti Corruption Perception Index, sekaligus menjejaskan keyakinan pelabur dan hubungan perdagangan luar. Akhir sekali, rasuah menimbulkan masalah sosial. Kelulusan visa secara tidak sah membawa kepada kemasukan warga asing secara tidak terkawal. Ini meningkatkan persaingan pekerjaan dengan rakyat tempatan serta risiko jenayah, dadah dan eksploitasi pekerja. Oleh itu, langkah-langkah yang drastik haruslah dilaksanakan bagi membendung gejala ini daripada terus berleluasa. Antara langkah yang boleh dilakukan adalah menggalakkan pelaporan serta perlindungan identiti pemberi maklumat. Saluran aduan yang selamat dan mudah diakses perlu diperkukuhkan supaya orang ramai serta kaki tangan berani melaporkan sebarang kecurigaan mereka mengenai rasuah. Pada masa yang sama, identiti pemberi maklumat juga perlu dilindungi agar mereka tidak takut akan dikenakan tindakan balas. Selain itu, bagi mencegah rasuah juga, organisasi perlu mengetatkan polisi integriti, melaksanakan audit berkala serta menerapkan budaya kerja yang beretika. Sebagai contoh, mereka boleh menubuhkan suatu unit khas untuk meningkatkan pemantauan serta memberi latihan integriti kepada semua pegawai. Jauhi rasuah.